عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik daripada Allah, maka pada malam ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu, menjadi tetamu Allah, untuk meneruskan lagi pembacaan Nazam Aqidatul Awam yang disusun oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki Al-Kafafi, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum pada ni kita dah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala murid. Tak? Situ tak? Sama. Pas sama dah. Allah Subhanahu wa taala Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Rangkaian yang ke-8. Sami'unil basir wal mutakallimu. Allah Subhanahu wa taala itu Sami', dengan makna Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, dengan makna Allah bersifat dengan sifat pendengar yang tidak ada limit. Al-Basir, Allah Subhanahu wa taala melihat, dengan maksud Allah bersifat dengan sifat pelihat yang tidak ada limit. Wal mutakallim, Allah Subhanahu wa taala Maha berkata-kata, kata-kata yang bukan huruf dan juga suara. Lahu sifatun sab'atun tantazimu, bagi Allah Subhanahu wa taala ada 7 sifat yang tersusun. Yang tersusun selepas daripada ni, disusun dalam satu rangkap. Lepas pada ni nazam dia bunyi faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmul kalam munistamar. Jadi kita dekat sami' basar lah. Okey, sebelum pada ni kita sebut tentang Sami'. Sami' maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Kerana ada pada zat Allah satu sifat namanya Sama'. As-sam'u makna dia pendengar. Allah bagi tahu dalam Al-Quran bahawa dia mendengarkan segala-galanya. Itu menunjukkan ada pada dia satu sifat yang namanya Sama'. Kalau kita kata kapet ni berwarna hijau,
Itu menunjukkan ada satu sifat pada kapet yang namanya warna hijau. Wah, tak mungkin kapet ni berwarna hijau tanpa ada sifat berwarna hijau. Begitu juga Allah bagi tahu bahawa dia maha mendengar, maha melihat. Tak mungkin pada dia tidak ada sifat pelihat dan juga pendengar. Cuma sifat Allah Subhanahu Wa Taala semestinya sifat yang sempurna dan berada di puncak kesempurnaan. Dengan makna Allah maha melihat, dengan makna apa sahaja yang ada itu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat Allah bukan dengan mata. Jadi tak perlulah kita nak bayang-bayangkan Tuhan meropong kita duduk tengok ita gitu, bukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat akan segala-galanya, dengan makna segala-galanya itu nyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kerana adanya sifat pelihat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu je. Jangan nampak kaifiat. Kaifiat ni macam mana? Tengok duduk ita secara berdepan, mesti dalam cerah, mesti ada jarak, mesti ada udara. Itu kita. Kerana pelihat kita serba-serbi kekurangan. Allah melihat akan segala-galanya, maksud apa? Maksudnya segala-galanya itu nyata di sisi Allah. Segala-galanya itu nyata di sisi Allah. Kerana ada pada zat Allah satu sifat yang namanya pelihat. Dalam bahasa mudah kita kata Allah tengok. Tapi jangan bayangkan tengok Allah macam kita tengok kita. Dengan erti kata yang mudah kita kata Allah mendengar. Tapi jangan bayangkan mendengarnya Allah macam mendengar kita. Mendengar kita bang telinga dengar. Dah tu Tuhan tak ada telinga. Telinga tu makhluk dia. Dah guana tak ada guana-guana. Dah nak faham macam dia khabar. Dia khabar guana, dia khabar dia maha melihat. Kita kata dia maha melihat. Supaya kita tak faham salah, supaya kita tak tersalah faham sampai ke peringkat kita menyamakan dengan dia, menyamakan dia dengan kita, maka para ulama bagi penjelasan kepada kita. Allah melihat maksudnya nyata sesuatu itu di sisi Allah. Dengan keberadaan sifat pelihat di sisi Allah. Sifat pelihat di sisi Allah bukan alat untuk melihat. Macam ke mata kita adalah alat untuk melihat. Nyata sesuatu di sisi Allah kerana adanya sifat pendengar di sisi Allah. Pendengar Allah bukan alat untuk mendengar, seperti mana telinga kita adalah alat untuk mendengar. Dah guana tak ada guana-guana. Bila tanya guana tak ada guana-guana terus. Dah nak faham macam mana, faham macam dia khabar, jangan lebih-lebih. Sebab akal kita tak mampu nak proses, nak faham tentang Tuhan, melainkan sekadar apa yang Tuhan khabar kepada kita. Nak kefahaman dalam lagi, banyakkan zikrullah. Bersihkan hati, taat sungguh-sungguh kepada Allah. Nanti akidah-akidah tu ditimbulkan dalam hati kita sehingga kita dapat merasai bahawa Allah melihat, bahawa Allah mendengar. Bila dah rasa gitu tak buat jahat. Sebab dia tahu dia tu tahap keyakinan dia tinggi sampai peringkat dia boleh rasa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Jadi dia tak akan buat maksiat. Kalau dia salah buat maksiat, dia akan rasa malu sangat-sangat. Dia akan kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dia beribadat, dia tak akan buat lebih kurang. Sebab dia yakin Tuhan tahu, Tuhan tengok, Tuhan lihat. Andai kata kalau kita tak boleh lagi waktu, kita kena buat macam orang gitu. Kerana masih ibadat sungguh-sungguh. Masih maksiat, jauhkan diri sungguh-sungguh. Seakan-akan macam kita dapat rasa Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Walaupun kita tak rasa Tuhan melihat, Tuhan mendengar lagi. Kalau betul-betul kita buat gitu, kayak Allah akan timbulkan rasa melihatnya Allah akan segala apa yang kita lakukan. Mendengarnya Allah akan segala apa yang kita lakukan. Kita malam-malam ada juga kita rasa kita diperhati. Nak zaman dulu, Jambang jauh daripada rumah. Masuk dalam Jambang malam-malam tu, berasa macam gaduh orang tengok. Itu makna muraqabah tu. Berasa macam gaduh orang dengar, macam orang tengok.
Serah sikit naik selalu dah bulu roma kita. Tapi masalahnya muraqabah dengan hantu. Orang nak muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab apa? Sebab sebati molek keyakinan dia situ ada hantu. Ataupun hantu tu ada. Bila ada keadaan yang kemungkinan dia nampak hantu dia mari selalu dah. Dah bola takut, dah perlu kejap ni. Nak ada orang buka pintu pula. Bunyi. Itu muraqabah dengan hantu. Kita nak muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muraqabah dengan Allah dengan makna dia rasa bahawa Allah mengetahui apa saja yang dilakukan. Allah mendengar, Allah melihat. Setengah-setengah daripada para ulama tasawuf, dia didik hati dia. Setiap hari dia akan sebut Allahu ma'i, Allah ada bersama-sama aku. Allahu nadhiri, Allah sentiasa memandang kepada aku. Allahu syahidi, Allah menjadi saksi kepada aku. Allahu muttali'un alayya, Allah tengok sepanjang waktu kepada aku. Disebut pagi-pagi, disebut petang-petang, disebut sebelum dia tidur, supaya timbul perasaan muraqabah kepada Allah. Bila ada muraqabah, itu penanda bahawa iman dia dah meningkat daripada ilmu yaqin kepada ainul yaqin. Bila ada muraqabah, dia mula melangkah pada tangga orang nak jadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kalau ada dah gitu, alhamdulillah. Kalau tak ada lagi, kena buat-buat gitu. Buat-buat gitu kerana jangan buat maksiat. Bila nak buat maksiat, sedarkan hati kita, Tuhan tengok, Tuhan tahu, Tuhan dengar, Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak pernah lupa. Azab Tuhan amat pedih. Kayak gini mu akan mati, mu akan dikembalikan kepada Tuhan, mu tak terlepas nak lari. Kita didik hati kita begitu, supaya nanti dia benar-benar timbul. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala timbulkan dalam hati kita keyakinan sampai ke peringkat kita dapat merasa. Rasa tu makna hati dia mula hidup. Baik. Nak hidup gitu kena belajar ni dulu. Kalau tak belajar ni tak ada nunggu. Bila tak ada nunggu, nak tubik ranting kau ni, nak tubik buah kau ni, tak ada benda. Dah berasa macam gada tu, berasa je, orang panggil kaya je. Berhalusinasi. Jadi kena ada tapak dia. Tapak dia ilmu akidah. Kerana itu ilmu akidah kita belajar ni orang panggil makrifat ni. Tapi makrifat yang ammah. Bila makrifat yang ammah kita faham, bila makrifat yang ammah kita pegang, lagi makrifat yang ammah itu akan meningkat kepada makrifat yang khasah, yang ditandai dengan muraqabatullah. Dia akan rasa bahawa Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, Tuhan mendengar apa yang dia buat, dan apa yang dia rasa itu sesuatu yang benar-benar dia diyakini. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala basir. Basir maksud dia yang melihat. Kita terjemah dalam bahasa Melayu, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Itu akidah tu, kita kena pegang tu. Pegang sungguh-sungguh. Allah Subhanahu Wa Taala basir bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan basar. Kalau kita kata kapek itu hijau, maknanya kapek itu bersifat dengan warna hijau. Warna hijau ada pada dia. Air itu panas kita kata, maknanya kita yakin ada kepanasan pada air itu. Maka begitulah bila kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala basir, Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, maknanya kita yakin ada sifat pelihat yang sempurna pada dia. Sekira-kira apa sahaja yang ada nyata di sisi dia, kerana pada dia ada sifat pelihat yang sempurna. Dan melihatnya Allah bukan macam melihat kita. Melihat kita tak lepas daripada kaifiyat. Makna tengok, renung, mesti ada jarak, mesti ada warna, mesti ada bentuk, mesti itu, mesti ni, tidak ada yang menghalang. Itu melihat kita. Kerana tu jangan faham Tuhan gitu. Sebab Tuhan kabadah laisa kamislihi syai', Tuhan tak sama dengan sesuatu pun. Benda-benda ni kalau kita tak belajar, kita terperangkap. Lebih-lebih lagi kalau kita banyak berzikir pula.
Kita banyak berzikir, kita tak belajar akidah ni. Kemudian kita kata Tuhan melihat kita, Tuhan mendengar kita, kita nampak Tuhan duk tengok kita gitu. Sedang molek kita sembah tu pekong, bukan sembah tu Tuhan. Wallahiyazubillah. Sebab Tuhan khabar laisa kamitslihi syai'. Sini kita kata penting sangat-sangat kalau orang nak dekatkan diri dia kepada Tuhan. Sama ada nak pergi ikut jalan tarekat, jalan sufi, hak ni dia kena lalu. Kalau dia tak lalu kok ni, golek-golek terak dia. Golek-golek gelecoh dia. Sebab apa? Sebab bila zikir banyak, dia banyaklah pengalaman ni. Pengalaman tu ada hak betul, ada hak tak betul. Kalau hak canggah dengan sifat 20 memang sah-sah tak betul. Kalau hak tu kita pegang, akhir sekali kita bukan sembah Tuhan, tapi kita sembah tuk pekong yang kita kerik dalam otak kita. Wallahiyazubillah. Nampak zikir banyak. Nampak konon kok muraqabah sama. Rupa-rupanya duk muraqabah kepada tuk pekong. Bukan muraqabah kepada tu Tuhan. Untuk muraqabah itu mula menaiki tangga makrifat yang khusus. Nak naik tangga makrifat yang khusus mesti kena pijak dulu di pada tangga makrifat yang umum. Makrifat yang umum ni lah yang kita belajar sifat 20. Allah Subhanahu wa taala basir, bermaksud Allah bersifat dengan basar, iaitu pelihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita kata Allah Subhanahu wa taala Maha melihat kerana pelihat Allah adalah sifat yang sempurna dan berada di kemuncak kesempurnaan. Itu makna maha-maha tu. Maha melihat, maha mendengar. Dengan makna tak ada satu benda pun melainkan dia dengar. Dengan makna tidak ada satu benda pun melainkan dia lihat. Menunjukkan bahawa pendengar dan pelihat dia berada di kemuncak kesempurnaan. Sekira-kira tak ada sikit pun makna kekurangan. Dah warna hakikat dia Allah Ta'ala. Gelak kampus lalu tu kita nak mikir. Cuma kita boleh sebut tentang hukum dia sahaja. Bahawa sifat ini sifat yang sempurna. Sifat ini berada di kemuncak kesempurnaan. Sifat ni sikit pun tak ada kekurangan. Tak ada awal, tak ada akhir. Itu yang kita boleh kabur. Dan apa yang boleh kita kabur tu kita boleh faham. Kalau kita faham tu kita nak pegang. Nak mendalam lagi, bukan dengan cara belajar. Tapi dengan cara beramal. Kalau belajar, maklumat jadi rendang je. Dia tak meningkat ke atas. Dia tak melepasi, orang kata, tahap ilmul yaqin. Kalau sekadar belajar. Dia tak melepasi tahap ilmul yaqin. Nak pergi kepada, dia tak melepasi tahap ilmul yaqin. Dia tak pergi kepada ainul yaqin. Apatah lagi kepada hakul yaqin tak. Nak pergi kepada ainul yaqin, kena beramal. Kena beramal. Tok guru kita kata kena bersih tepat. Bersih tepat. Tepat ni mana? Hati kita. Jangan buat dosa. Buang sifat-sifat yang mazmumah. Hiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Dengan cara mujahadah lawan nafsu. Dengan cara memperbanyakkan zikir. Dengan cara bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Dengan cara orang kata latih diri. Dengan cara berpuasa. Dengan cara kurang makan, dengan cara kurang tidur, dengan cara kurang cakap, barulah benda tu akan meningkat. Itu jalan dia. Belajar bukan jalan untuk nak naik kita punya kedudukan. Belajar ni untuk di peringkat, orang kata di peringkat ilmul yaqin. Ilmul yaqin dengan makna kita yakin berasaskan kepada dalil. Nak yakin berasaskan kepada penyaksian mata hati. Hak tu bukan dengan cara belajar. Hak tu dengan cara beramal. Baik. Allah Subhanahu wa taala melihat bukan dengan mata. Jangan nampak Allah melihat dengan mata. Mata adalah alat melihat bagi makhluk yang dicipta oleh Allah. Allah tak perlu kepada alat. Sebab semua alat itu adalah makhluk dia. Kita pun orang nak faham warna gitu. Nak faham hakikat memang tak faham. Cuma kita boleh faham. Allah tak perlu kepada alat. Boleh faham ke tak? Tu boleh faham. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan basar. Boleh faham? Boleh faham. Basar Allah, basar yang tak sama dengan basar kita. Boleh faham. Nak melangkah kepada hakikat, kita tak akan faham. Kalau kita melangkah juga, akan berlaku dua kerosakan yang besar dalam kehidupan kita di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat.
Kerosakan di dunia, aurat putus, jadi gila. Kerosakan di akhirat, jatuh dalam syirik, jadi penghuni api neraka. Wala'iyadzubillah. Mata adalah alat melihat, alat untuk melihat bagi makhluk. Allah yang mencipta makhluk dan Allah yang mencipta mata. Tiada batasan pada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada batas. Tidak dibataskan dengan dinding, tidak dibataskan dengan kegelapan, tidak dibataskan dengan jarak yang jauh. Dok. Segala-galanya Tuhan nampak. Sama je orang hak duduk di arah dengan orang duduk atas muka bumi di sisi Allah. Dari segi Allah Subhanahu Wa Taala melihat sama. Tak ada beza apa. Kerana tiada batasan sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, maka Allah bagi tahu dia dekat dengan kita. Dekat dengan kita bukan dia duduk dengan jarak dekat, bukan. Dengan makna dia tahu, dengan makna dia tengok, dengan makna dia lihat. Satu benda pun tidak menghalang pengetahuan dia, pendengaran dia, penglihatan dia daripada mencerak apa yang berlaku pada kita, sekalipun kita duduk di dasar bumi tu. Sekalipun kita jarak tidak pernah, tidak boleh nak memisahkan pandangan dan juga penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada batasan pada penglihatan Allah. Allah boleh tengok segala apa yang ada. Segala apa yang ada itu nyata di sisi Allah. Sama ada yang ada tu jenis warna, yang ada tu jenis tokoh, yang ada tu jenis bentuk, yang ada tu jenis bukan tokoh, bukan bentuk, bukan warna, jenis bau Tuhan nampak. Jenis rasa Tuhan nampak. Busung Tuhan nampak. Segala-galanya tak terlepas daripada penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ke peringkat otak kita cengang, ya Allah. Hebatnya mu ya Allah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak urut aku nak memikirmu ya Allah. Kecuali sekadar apa yang Tuhan bagi tak tahu. Nak dalam kefahaman, nak mendalam kefahaman terhadap apa yang Tuhan bagi tahu bukan dengan belajar, tapi dengan beramal, dengan berbanyakkan zikr. Makna kena lalu ikut jalan orang-orang sufi. Kena lalu ikut jalan orang-orang sufi. Jalan tazkiyatun nafsi. Tazkiyatun nafsi ni dua perkara. Takhliyah dengan tahliyah. Takhliyah dengan makna kita berusaha untuk buang sifat-sifat yang buruk. Tahliyah kita berusaha untuk menghiasi sifat-sifat yang baik sehingga hati kita benar-benar hidup dan layak untuk menerima anugerah daripada Tuhan. Nanti melempoh-lempoh anugerah Tuhan ke dalam hati kita. Sebab hati kita ni bekas kepada anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dapat tu sebab apa? Sebab bekas tu dah comel. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala tu maha bersih. Jadi Tuhan tak akan letak kecuali pada tempat yang bersih. Kerana tu kita kena berusaha untuk nak bersihkan hati kita. Tiada sesuatu yang boleh menghalang penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang ada, sama ada yang zahir hak boleh tengok dengan mata kita, atau batin yang mata kita boleh tengok, terang atau gelap, besar atau kecil, terbuka atau terhijab, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nyata. Inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Selain fizikal, benda jenis tokoh, warna dan bentuk, apa sahaja yang ada. Contohnya bunyi ada, tapi kita tak nak tengok bunyi. Bau ada, tapi kita tak nak tengok bau. Bunyi kita boleh dengar, bau kita boleh hidup. Rasa kita nak tengok rasa. Masing contohnya, masing tak nak tengok masing, nampak garang. Kalau kita nampak tu garang, bukan masing. Kita nak tahu masing, kena kecak dengan lidah. Dan seumpamanya, selama mana semuanya ini ada, semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak mikir kita, situ baru kita nampak, ya Allah, penglihatan kita ni terlalu minimal kekuatan untuk melihat. Maknanya kalau nak banding dengan penglihatan Tuhan, tak masuk lagi lah dalam kategori melihat. Terlalu minimal. Agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
Orang kata hakikat-hakikat yang sebegitu menimbulkan rasa ta'zim kita kepada dia, yang menjadikan kita orang yang benar-benar taat kepada dia, takut kepada dia, harap kepada dia, malu kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat 4, surah ke-40 ayat 20, wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Tuhan kabul. Dan Allah memutuskan hukum dengan adil. Tak ada satu hukuman yang Tuhan putus kecuali ianya adil. Sedang yang mereka sembah selain daripada Allah tidak dapat memberi apa-apa hukuman pun, apa-apa keputusan. Berhala-berhala nak garu, nak ambat lalak duk atas muka dia pun dah nak buat benda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Ni Tuhan khabar. Ini realiti bila Tuhan khabar wajib kita kena pegang. Lalu kita lawan jadi kafir. Bila lawan maka akan mudaratlah. Di dunia jadi kafir, orang yang dilaknat. Di akhirat orang yang hina, penghuni neraka. Wala'iyadzubillah. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahawa dia maha melihat, dia maha mendengar, dia maha berkata-kata. Hadis-hadis Nabi cerita Tuhan kita maha melihat, Tuhan kita maha mendengar. Satu hari Nabi kita kata kepada para sahabat, Nabi kata, irba'u ala anfusikum, kasihan belahlah kepada diri kamu. Jangan bebankan dia, mu jalan jauh dah, letih dah, mu duk tepik pula, duk panggil Allah. Nabi kata irba'u ataupun arbi'u ala anfusikum, makna belah ihsanlah kepada diri kamu. Fa innakum, kerana kamu la tad'unal asamma, kamu tidak mendengar Tuhan yang pekak. Innakum la tad'una asamma wala innakum la tad'una asamma wala ghaiban, kerana kamu bukan berdoa kepada Tuhan yang pekak, tapi kamu berdoa kepada Tuhan yang maha mendengar. Bukan Tuhan yang gaib, duk jauh daripadamu, tapi Tuhan yang melihatmu. Tidak ada sesuatu pun yang menghalang penglihatan tu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelihat adalah sifat yang benar-benar ada pada zatnya. Tu beza antara kita dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata Allah itu maha melihat, segala-galanya dilihat oleh Allah, tanpa ada sifat namanya pelihat pada zat Allah. Dulu orang pegang kat tu. Sebab apa dia kata kalau ada sifat pelihat, jadi bilang sifat pelihat zat Allah lagi sifat basar pula lagi jadi 3 pula, kudrat pula jadi 4, iradat jadi 5, akhir sekali jadi 8. 7 sifat ma'ani, 1 zat Tuhan, jadi 8. Jauh dia mikir tu, jauh dia mikir. Ini kadang-kadang buat bijak dalam agama jadi gitu. Dia pergi jauh, konon kok nak mentanzih, nak menyucikan Allah daripada dianggap berbilang-bilang. Sebab dia kata, Tuhan kata qul huwallahu ahad, Allah itu esa, tidak berbilang-bilang. Hak masalahnya dia tak nak dengar. Tak nak dengar para ulama yang menjadi penyambung antara dia dengan baginda Rasulullah. Dia buat bijak. Dan ramailah orang awam pun terperangkap. Lah Tuhan kata dia esa kan. Bila sebut Tuhan mesti esa. Tiba-tiba ada pula sifat-sifat ni. Jadi dak esa, jadi banyak. Orang awam akan menjadi mangsa kepada keadaan. Baik tak tahu benda. Kena hak gong pula, ilawang pula ulama-ulama. Ulama ni kolok cara mikirnya pasal lama. Tak betul gini. Mustahil Nabi kata gini. Ini tak menepati dengan sunnah ni. Sedangkan ahli sunnah tak pernah faham sebarang bilangan pun pada zat Allah. Ahli sunnah bila dia kata Allah itu satu, bukan dengan makna satu cokoh bilangan hak paling kecil, bukan. Satu dengan makna ada yang tidak berbilang. Bila dia sebut Allah bersifat dengan samak, makna bukan dia kata ada samak tu satu.
Bilangan hak paling kecil tu. Tapi dia kata samak tu ada yang tidak berbilang. Bila dak bilang capung dengan dak bilang, jawapan dia tetap dak bilang. Sebab kita dah awal dah kita kata otak kita nak mikir tentang Tuhan. Oh, yang jelasnya kita pegang tentang hukum-hukum ketuhanan yang Tuhan khabar. Bila Tuhan khabar dak bilang, jangan ada bayang-bayang lah. Maknanya zat Allah bukan jisim. Bila bukan jisim memang dak bilang daripada awal dah. Sifat-sifat Allah bukan a'rab. Bila sebut bukan a'rab memang dak bilang daripada awal lagi dah. Dah guana, tak ada guana-guana. Dia ada tapi tidak berbilang. Itu maksud wahdaniyah. Allah Subhanahu wa taala esa. Kerana itu Imam Abu Hanifah kata annahu wahidun, bahawa sesungguhnya Allah itu satu, la min qibalil adadi, bukan daripada jalan bilangan. Makna kita mengisbatkan ada dia sebab Tuhan kata dia ada. Dan akal fikiran kita kata dia ada. Dan kita tidak mengisbatkan bilangan sebab Tuhan tak pernah isbatkan bilangan. Dan bilangan itu adalah sifat kepada jirim, jisim dan juga a'rab. Allah bukan jirim, Allah bukan jisim, Allah bukan a'rab, maka Allah tak bilang. Ini penting sangat-sangat kita kena faham istilah jirim, jisim dan juga a'rab, supaya kita dapat beza antara Tuhan dengan makhluk, antara Tuhan dengan makhluk. Baik, melihat Allah. Jadi kita ahli sunnah, kita yakin Allah Maha melihat kerana adanya sifat pelihat pada zat Allah. Dan adanya sifat pelihat pada zat Allah bukan menumpang, bukan tepek. Itu semuanya kaifiat tu. Bukan menumpang, bukan tepek. Dah guana, tak ada guana-guana. Jangan pergi laju, jangan duk mikir begitu. Dah kita nak faham macam mana? Faham macam Tuhan khabar. Itu je. Tuhan khabar guana, Tuhan khabar dia Maha melihat. Dia bersifat dengan pelihat. Dan pelihat dia tak bilang-bilang. Zat dia tak bilang. Dia ada yang tidak berbilang. Seperti mana adanya dia ada yang tidak bertempat. Ada yang tak kait dengan masa. Ada yang tidak perlu kepada yang lain. Ada yang orang kata esa. Ada yang tak sama dengan yang lain. Itu pentingnya kita belajar sifat-sifat salbiyah yang 5 tu, supaya kita dapat bersihkan otak kita daripada mengaitkan sebarang persamaan dan juga sebarang kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semestinya Tuhan, bila sebut Tuhan, semestinya dia maha sempurna, semestinya dia tidak sama. Seperti mana bila kita kata turun, semestinya pergerakan tu daripada atas ke bawah. Kalau naik tokeng kita kata gitu, tu orang tak panggil turun, tu orang panggil nak naik. Bila kita kata ayah, semestinya dia lebih tua daripada anak. Biar kita nampak gitu. Ini ayah, dia ayah saya. Dah awak mana tua dengan dia? Tua saya. Kata mu gila dah. Mu langgar kata satu perkara yang cukup besar. Begitulah bila kita sebut Tuhan, kita kena nampak maknanya dia tak sama dengan yang lain. Dan dia tidak ada walaupun sedikit makna yang merujuk kepada kekurangan. Dan itu yang Tuhan khabar. Itu yang Allah Subhanahu wa taala khabar. Bila Tuhan khabar, kalau kita lawan jadi kafir. Wala'iyazbillah. Dia kata pelihat Allah adalah sifat yang sedia. Pelihat kita tak sedia pun. Paling-paling kurang dia ada dengan adanya kita. Tu pun masa beranak tak ada boleh melihat pun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu dalam keadaan mu tak ada ilmu apa pun. Mana kalau orang kata ada ilmu yang diwarisi daripada leluhur ke apa, tak ada. Dalam Quran kata tak. Dalam Quran kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu dalam keadaan mu tak tahu sikit apa arang, tak ada benda, tak ada ilmu langsung. Wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian Allah jadikan pendengaran, memboleh ilmu dengan cara mendengar. Hak mula-mula mata tak lagi. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, penglihatan pula lepas pada tu. Wal afidah, akal fikiran. Di situ kamu dapat ilmu. Barulah mari ilmu, bukan ilmu
orang kata diwarisi daripada orang, tak ada gitu. Kecuali ilmu yang Tuhan bagi kepada kamu kerana kesalehan keturunan kamu tu boleh jadi. Sebab doa tok-tok nenek duk berdoa kepada kita, maka kita belajar sikit boleh lebih daripada orang lain. Tuhan buka pintu hati kita. Itu tak boleh. Tapi kita nak kata kita warisi daripada mereka, tidak. Dalam Quran Tuhan kata wallah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Baik. Pelihara Allah adalah sifat yang sedia. Bila sedia makna dia tidak ada awal. Kekal. Bila tak ada awal, automatik dia tak ada akhir. Sebab apa? Sebab dia tak pernah berubah. Bila tak ada awal, tak berubah. Dia bila ada awal baru berlaku perubahan dan berakhir dengan kebinasaan. Sekarang tak pernah mula. Bila tak pernah mula, nak binasa ke mana? Yang sedia, yang kekal, tidak berubah-ubah. Tidak sama dengan mana-mana sifat pelihak yang ada pada makhluk. Dan tidak berbilang-bilang. Setiap gambaran yang melintas dalam benuk fikiran kita, Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi ini. Kaedah ni kena apa? Kena pegang. Apa sahaja yang tergambar, apa sahaja yang terbayang dalam fikiran kita, tolak cepat-cepat. Itu bukan Tuhan. Itu boleh jadi selepas daripada Tuhan, tu lah dah. Itu boleh jadi hantu. Kalau hak tu kita kata Tuhan, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Para ulama kata kullu ma khatara bi balik fa huwa halik fallahu bi khilafi dhalik. Setiap apa yang terlintas, setiap gambaran yang terlintas dalam hati kamu, benda tu kalau ada dia akan binasa. Allah Subhanahu Wa Taala tak sama dengan dia, sebab Allah bagi tahu kepada kita bahawa dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kita masuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala mutakallim, dengan makna Allah bersifat dengan kalam. So sebelum daripada tu, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sama. Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan basar. Kita gerak sikit otak kita. Kita yakin dah, bukan kata tak yakin. Ini orang kata nak biar nampak lagi kemas dengan menggunakan kekuatan akal. Maknanya kita kata mesti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sama, dan mesti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan basar. Bila sebut Tuhan, mesti dia bersifat dengan sama dan juga basar. Kalau tak bersifat dengan sama dengan basar, dia bukan Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau dia tidak bersifat dengan sama, contoh dia tak boleh mendengar, maknanya dia tuli. Bila tuli, memang sah-sah dah nak jadi Tuhan. Memang kekurangan lah, main pekak tak dengar, orang cakap tak dengar. Manusia pun, kalau orang cakap tak dengar, orang panggil pekak, orang panggil tuli, tu kurang dah. Apatah lagi kalau benda itu ada pada Tuhan. Ini kita kata mustahil Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak mendengar. Begitu juga mustahil Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat. Sebab kalau dia tak boleh melihat, maknanya apa? Maknanya dia buta. Buta tu apa? Buta tu adalah kecacatan. Bila sebut Tuhan, dia tak selari dengan cacat. Bila sebut turun, dia tak selari dengan naik. Sebab turun dengan naik, dua perkataan yang berlawanan. Begitu juga Tuhan dengan kecacatan, dua perkara yang berlawanan. Tuhan tapi tak sempurna, bukan Tuhan tu. Makhluk tapi tidak ada awal, bukan makhluk tu. Dia berlawang tu. Dia ni orang kata cerdik tapi tak cerdik. Dia ni cerdik dan bodoh seketok, tak jadi gitu. Ini hijau dan bukan hijau. Ini orang panggil orang yang jeng dari segi berfikir. Maknanya di situ kita akan nampak betapa sungguhnya kalau kita congok ke akal fikiran kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha melihat, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mendengar, dan itu adalah realiti. Realiti itu diberitahu oleh Allah. Bila diberitahu oleh Allah, maka wajib kita kena i'tiqad.
wajib kita kena percaya. Kalau tak percaya, jatuh kepada kebinasaan. Atas dunia jadi orang yang hina, di akhirat akan menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Kita semua nak jadi ahli syurga, kita semua nak jadi orang yang mulia. Jadi kita percaya, pegang sungguh-sungguh, dan jangan kita buat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang kita pegang. Iaitulah orang kata kita yakin Tuhan melihat, kita yakin Tuhan mendengar, tapi masih lagi kita buat perkara-perkara yang Allah benci, dan perkara Allah benci, dan perkara tersebut tidak terlepas daripada penglihatan dan juga pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dah keyakinan itu pada kita, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena paksa diri kita yakin. Kalau ada dah perasaan itu di sisi kita, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada lagi, kita kena usaha seberapa yang kita mampu supaya kita juga dapat mengecapi keyakinan yang sampai ke tahap rasa seperti mana yang dirasai oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan kepada kita, Allah sampaikan hajat kita, Allah jadikan kita orang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi setakat itulah untuk malam ni. Kita sambung dalam perjumpaan yang akan datang pula. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. كواسكن اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. Kita baca khitam majlis sama-sama. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nudha bil khairi wa nukfa kulla shar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun, waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun, waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa, bikitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب. الحمد للإله في البدء والتناهي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم.